Selamat pagi tuan, pada tuan. Semoga tuan semua dalam pandangan dan rahmat Allah. Hari ni gua nak pergi bank sekejap sebab gua punya current account Maybank tu dah dormant. Hari tidak balik. Sebenarnya banyak account yang dah dormant. Saving account, RSP, Allah turun. Saving juga tu pun dah dormant. USN dah dormant. Kita buat satu-satu lah. Dormant ni bukan pasal apa. Pasal dia guna satu akaun saja. Maybank saving saja. Kemudian lepas tu gua ingat gua nak pergi servis motor. Servis skuter ni 8,000, sekarang 7,940. Kemudian kita pergi tukang payah sekali lah. Tahun bagi tahu dekat Jalan Ipoh murah, dekat balai polis. Kemudian servis gua nak pergi dekat KTM PJ. Gua tak tahu jalan sana, nanti kita pakai Waze lah. Tetapi Maybank tu apa? Kemudian untuk ride bulan ni mereka ajak hari Sabtu nak main ni 15 hari bulan. Gua masih berbelah bahagi. Dan pasal anak sibuk SPM kan. Nanti bini gua cakap apa pula kan. Dia punya road ride kali ni kita pergi Taiping, ke Gantang, cuaca redup. Kemudian ke Kelantan melalui Beri, melalui Cameron Highland. Itulah cadangan dia pun kan. Ada dalam 8 biji pun. Kalau 8 biji ini ride gua yang paling ramai lah. Biasa gua ada ride dengan Palung dengan Payuh je. Kalau 8 biji ni tak tahulah. Rider lain tu gua tak kenal sangat. Bukan tak kenal sangat, memang tak kenal pun. Tetapi Maybank dulu apa? Maybank belah mana? Okey, tapi betul. Ramalan cuaca kata Malaysia ni akan dihujani dengan hujan yang lebat bulan ni kan. Adakah sesuai untuk kita terus rancangan kita berride-ride ni? Allah Akbar. Sejak balik daripada England sekolah ni, markas gua tak pergi pun lagi. Sebab tu lampak kan. Waktu kita keluar tu, kita kena manfaat betul lah masa kita kan. Waktu tu memang kita tak sibuk kan. Sebab kita dah buat keputusan untuk tinggalkan kesibukan. Jadi bila balik daripada kurus ni, dia mulalah main macam-macam kan. Ni semua ujian lah. Nak tengok dulu macam mana kan akhirat dengan dunia ni. Macam mana nak cakap lah. Sebenarnya dia tak boleh sekali. Dia seiring boleh, tapi tak boleh sekali. Lu pulun, lu cakap lu nak pulun nak tengok dunia. Lepas tu mulalah lu punya 5 amal sikit-sikit akan hilang. Jadi sebenarnya akhirat nombor 1, dunia bukan nombor 2. Macam tu kan. Akhirat is nombor 1, dunia bukan nombor 2 lah. Mana kata kita jalan seiring. Ulama bagi tamsil, akhirat ni kita junjung, dunia ni kita kelek. Bila akhirat bergoncang, kita lepaskan dunia kan. Kalau hari ni dunia kita junjung, akhirat kita kelek. Bila dunia bergoncang, kita lepaskan akhirat. Itu tak betul lah. Betul ke jalan ni? Ibai lah. Semalam minyak gua tinggal 1 bar. Gua isi penuh dapat 15 liter. Takkan 1 bar 2 liter. Tangki penuh ni dia ada 17,5 liter. Dia ada berapa bar asal nak kira. Betul ya. Terror lah gua. Betul jalan ni. 7, 8. 8 kali 2, 16. Betul lah tu. 1 bar tu dekat 2 liter kan. Bukan dekat 2 liter. 2 liter lebih lah 1 bar tu. Okey, faham. Apa ni kita buat anggapan macam tu lah. Anggapanmu. So, adik tu tak perlu abang dia. Maybank tang mana depan ni? Di sini Maybank go. Alhamdulillah selesai. Okey, kita nak pergi servis motor KT Premium Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. 30 km sejam kita. Lama juga buat benda lah tu. Akaun gua yang dormant tu dah tutup by system lah. Tak boleh buat apa. Tadi yang dalam tu katanya kena tuntut dekat wang yang tak dituntut lah nanti kan. Sistem dah tutup sendiri. So kena buka akaun baru. Alhamdulillah akaun baru dah buka. Jadi current akaun Maybank sekarang ni, dia bagi kad. Boleh buat bank card. Jadi gua dah ada 2 bank card lah Maybank. 1 saving, 1 current account. Sekarang 7,946 gua punya mileage. Tambah 30, tak sampai 8,000 lagi. Dekat 8,000 lah. Gua tak tahu audio ni okey ke tak okey. Sebab mic mini ni gua selit macam dekat sebelah telinga tu kan. Tak sebelah telinga, sebelah pipi.
Gua pun ada order T-Nicer T-Nicer T2 Plus. Tapi device tu ship daripada China. Kalau ikut dia punya information tu akan sampai 17 November sehingga 20 November lah. Tapi 15 dah nak pergi ride kan. Kalau jadilah. Jadi tak ada T-Nicer tu lagi lah. Intercom. Abang Ismail. Terus jom. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Kuala Lumpur. Tengah hari ni jam tak? Kita laju sikit. Abang Ismail tu slow sangat. Ingat nak follow dia tadi. Dia bawa kaedah melihat pemandangan sekeliling. Klik dekat visor pun okey. Kalau tak tahu Waze ni nak bawa pergi ke mana. Tapi dia bukan lalu ikut Max lah. Gua rasa lah. Dekat Bike Empire tu dah ada sidebox lah. Sidebox punya rack dengan sekali nampak. Hari tu tanya dalam 2000 lebih macam tu. 2000 berapa dah. Gua ingat gua nak pasang lah. Gua suka travel balik kampung. Ni bahaya ni. Lori berhenti tepi jalan ni buat apa. Gua ingat gua nak beli lah sidebox tu pasang kan. Sebab gua suka travel naik motor ni kan. Kalau travel ride 2-3 hari tu banyak sikit barang boleh isi. Kakak gua dekat kampung tanya keadaan rumah gua yang sedang dibina tu macam mana. Kakak gua bagi tahu kontraktor dah tak main kat sebulan lebih dah. Sepatutnya progres untuk yang payment yang gua dah buat tu depa kena settlekan ceiling dan tiles lah. Dan benda-benda lain lagi. Sekarang ni ceiling dengan tiles belum buat. Payment dah bayar habis. Nak kena follow up rapat sikit lah dengan kontraktor ni. Aduh. Sebab bini gua target dalam bulan 12 nak masuk. Dah boleh duduk lah. Ni bulan 11. Gua ingat gua balik England 2 bulan tu dah settle lah. Dah boleh start yang lain pula kan. Yang bahagian cap-cap. Yang touch-up kan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Memang tak berapa sedap nak tayar ni. Bunga dah habis. Antara sebab gua hidupkan ataupun gua buka current account ni sebab gua nak concentrate buat online business dekat platform international. Jadi dia punya requirement dia macam tu kan. Bukan tak boleh buat pakai personal account, para saving account. Boleh je tapi nanti bercampur. Kita tak tahu kedudukan bisnes kita tu macam mana kan sebab dia bercampur kan. Gua dormant tu pasal itulah tu kan. Bukan pasal mula-mula gua memang tak mahu bercampur. Tapi dulu nak buat internet banking dalam phone tu dia tak boleh share dengan satu apps. Jadi masalah. Tadi pegawai tu dah tunjuk. Sekarang dah boleh buat. Walaupun lu having satu current account, lu boleh pakai dalam satu app yang sama aja. Apa doa lah bagi bisnes gua menjadi sikit kan. Gua sekarang ni dah tak makan gaji dah. Dah tak makan gaji. Gaji pun tak ada. Asyik keluar je, masuk dah lagi. Aduh, berjalan merata dah dengan Cik Zontes ni. Masuk dah pun. Ni nak pergi tukang tayar pula. Aduh, bolehlah ride banyak-banyak. Dah tengah hari ni perut pun lapar. Nak makan tak mana. Banyak juga lori kat sini. Tumpang lalu abang lori. Explain teruk hampa macam mana boleh masuk dalam tu. Aduh, berlumba lah. Masalah jalan ni nak kena U-turn balik. Tadi silau tak nampak. Nampak samping tang ni sebiji, tang sana sebiji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tukang tayar depan belakang apa? Aduh, 680. Depan banyak lagi ada tukar tu sekali lah. Kan. Belakang memang dah ada ya. Semua tu. Alhamdulillah dah sampai dah. Kontrol. Macam